Abang nampak bukit belakang tu, bukit cabang. Dia ada 2 bukit, lepas tu ada lubang di tengah. So siapa yang pandai ambil gambar memang lawa. Selalunya orang main ambil gambar time sunset dah. Okay gang, selamat pagi. Lah ni pukul 7.50 pagi. So untuk trip kali ni aku nak sambung balik trip misi penuhkan 156 stem Taman Negara Thailand. Dan wilayah yang aku nak explore untuk trip kali ni adalah di wilayah Nakhon Si Thammarat. Okay, dekat Nakhon Si Thammarat dia ada 5 taman negara lah. Dan untuk hampa yang baru masuk tengok video ku dan tertanya-tanya apa yang aku tengah duk buat lah ni aku tengah duk kumpulkan stem taman negara lah. Dekat Thailand dia ada 156 taman negara yang berdaftar di atas satu buku sebesar pasport, dan aku tengah duk kumpulkan stem 156 tempat tu lah. Dekat buku tu setiap wilayah dia ada taman negara. Dekat Nakhon Si Thammarat yang aku nak pergi ni pun ada 5. Dekat Chumphon baru ni aku pergi ambil pun ada 1. Dekat Phuket ada 1. Dekat Surat Thani pun ada 4 ke 5 lebih kurang. Dan banyak tempat lagi lah, banyak wilayah lagi yang ada taman negara dan aku tak explore lagi. So aku akan explore pelan-pelan lah untuk penuhkan satu buku pasport taman negara tu. Ok, untuk trip kali ni aku dapatkan insurans daripada Jomtai Empire. Aku ambil voluntary insurance, compulsory insurance, travel insurance dan juga extension 101. So siapa-siapa yang nak masuk Thailand dan tak tahu nak cari insurans di mana, hampa boleh beli insurans dekat Jomtai Empire. Ok, jom kita gerak ke Nakhon Si Thammarat dan tengok aku nak ke mana untuk hari ni. Checkpoint yang pertama aku nak singgah di mana. Dan untuk trip kali ni aku gerak solo lah. Aku tak ada team, aku tak ada geng, gerak solo. Ok, jom kita gerak ke Nakhon Si Thammarat. Ok geng, aku dah sampai di komplek ICQS Padang Besar. Macam biasa, kita jumpa terus dekat belah Thailand lah. Aku nak settlekan urusan di sempadan ni dulu. Ok geng, lah ni aku berada di belah Thailand lah. So jom kita gerak ke Nakhon Si Thammarat. Suara lain sikit lah ni sebab sesama. Tadi aku pergi tukar duit, lepas itu top up buat internet apa semua lah, settle dah. Ok, jom kita gerak ke first checkpoint 341 km. Ambil masa lebih kurang dalam 6 ke 7 jam. Pukul 9.45 aku dah masuk wilayah Patelong. Alright geng, sehingga makan sah dekat Route 41 ni. Pekan Cowboy. Kebetulan lalu kat ni dan tengah lapar. Sehingga makan. Pergi nak? Okey. Oh, pergi Phuket. Ni dari mana? Dari Perlis nak pergi Nakhon Si Thammarat. Wah, banyak hari ni. Banyak hari ke? Tengok keadaan macam mana. Ni, nasi sampai dah. Aku ada nasi goreng seafood dengan telur mata. Jom kita makan dulu. Sekejap kita sambung jalanan dengan ayak kosong. Lepas tu ada latte ais. Tak sampai lagi. Sambung perjalanan, ada lagi dalam 178 km akan sampai di first checkpoint aku lah, Suantasan. Pukul 12 suku aku dah masuk wilayah Nakhon Si Thammarat dah. Ok geng, aku dah sampai dah di Suantasan.
Okay, Suantasan ni dia bahasa Thai lah. Kalau bahasa Melayu dia sebut kebun Tok San. Kebun Tok San. So ada bayaran masuk 20 baht dan tempat parking kat sini pun luas. Kereta boleh masuk sampai dalam dan motor pun boleh parking sampai dalam lah. Dan dekat sini special dia ada spa ikan. Spa ikan dia bukan bela dalam akuarium ataupun bela dalam tong, tapi dia semula jadi, dia duduk dalam anak sungai. So kita boleh rendam kaki dan ada ikan lah. Ikan akan makan sel-sel mati dekat kaki, ataupun kita boleh rendam tangan juga. Dia akan makan sel-sel mati kat tangan, kat kaki lah. Nak mandi pun boleh, tapi kalau hampa mani lah, macam aku tak wani lah nak mandi. Okay, jom kita masuk pergi tengok suasana dekat dalam. Dan ada bayaran 20 baht. Jom. Ini dah suasana dekat dalam ni. So kena buang kasut dan kita boleh rendam kaki lah. Sat nak cari tempat yang best-best sikit. Okay, ni dia suasana dalam Suantasan. So dia ada ni lah, anak sungai. Ni anak sungai ni. Dan ada tempat lepak. Lepas tu reduk lah dalam ni. Tapi kena buang kasut. Nak rendam kaki kena buang kasut. Ada rombongan budak sekolah, tapi depa nak balik dah tu. So ini tak ramai sangat. Dah je geli. Geli tapi kalau lama-lama okey lah. Lama-lama dia tak geli dah. Dia kena rendam lagi lama. Geli. Dia kalau takat seekor dua tak apa. Ni sebab dia banyak ekor. Bila banyak ekor dia rasa geli. Dia geli. Okey gang, jom kita keluar dari sini. So dekat sini dia buka dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang lah. Dan bayaran 20 baht untuk satu orang. Duk pi berapa lama pun tak apa. Hampa nak main dari pagi duduk sampai petang sampai dia tutup pun tak apa, tak ada masalah. Bayar 20 baht dah. So lepas ni aku nak gerak ke Grand Canyon Kenom. Ni 1 kilometer lah dekat sini. Tadi aku lalu dah tengok macam dia apa duk buat renovation lah. Tapi tak apa, lagi kita singgah tengok. Kau boleh masuk. Dah sampai di Grand Canyon Kenom. So kat belakang sana depa tengah duk buat renovation lah. Depa buat apa tak tahu, bangunan apa tak tahu dekat itu. Dan dia punya Grand Canyon dia dekat sini. Dulu aku biasa mai ada orang kampung duk jaga dekat sini lah, makcik-makcik lah depa duk jaga kat sini. Lepas tu ada jual makanan ikan. Tapi lah ni depa dah buat tu. Dia buat macam kafe kot ni. Ni depa buat kafe kot. Tengok gaya ni macam kafe. Ni Grand Canyon dah. Grand Canyon Kenom. So dia ada kolam kat bawah ni lah. Ke dalam kolam ni pun ada ikan tau. Depa dah buat titi. Tu dia tu, ikan besar tu. So dia punya suasana dia lebih kurang macam ni lah. Tunggu kafe ni siap. Memang cantik lah dekat sini. Boleh main lepak minum kopi. Lepas tu tengok view dekat ni Grand Canyon ni. Dulu ada makcik ni, ada macam pondok dekat sini ni. Ada pondok. Lepas tu makcik tu duk jual makanan ikan. Tapi lah ni rasanya ada orang main beli dah kot dekat ni. Tu yang dia buat kafe. Ataupun orang kampung, penduduk kampung dekat sini depa buat dah.
Tak jauh dengan Suantasan, dalam 1 kilometer lah sampai di sini. Dia duduk tepi jalan lah. Kalau hang pomai dari Kanom, hampa akan jumpa Grand Canyon dulu, baru jumpa Suantasan. Tapi tadi aku pergi Suantasan dulu, dan masa balik aku singgah di Grand Canyon. Kita gerak ke Ao Talit, 10 km dari sini. Go out and find your way. Don't let them take your soul away. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Okey geng, sampai. Dah sampai di Teluk Ao Talit, Teluk Talit. So dekat sini dia ada jambatan kayu lah yang menghalau ke tengah laut tu, dan juga dia ada gua kat dalam ni. So tadi aku tanya kok tu dekat kedai yang dia produk jual airport tu, dia kata kat sini boleh ambil bot dan depa akan bawa pergi satu pulau. Pulau tu duduk tengah-tengah laut dah. Tapi kat pulau tu dia ada ayak tawak. Dia ada macam satu lubang tau, keluar ayak tawak. Dan ada 2 tempat lagi dia akan bawa pergi pulau juga, 2 tempat. Tapi harga dia 1,200 baht. Harga tinggi sangat, tak mampu nak bayar. Jadi aku tak ambil lah. Aku tak ambil sebab harga dia tinggi sangat. So masuk mai tengok jambatan dengan naik pergi tengok gua lah sekejap. Ni bawa drone siap-siap. Trip kali ni ada drone. Ni jambatan kayu. Masalahnya dia pun buat baru ni jambatan ni. Dulu masa aku mai dia start dari situ. Start dari tu jambatan lama. Dia pun dah tukar semua dah. Dulu dia start dari sini. Ni kat pondok ni. Dia start dari sini sampai ke ujung sana. So lah ni dia pun buat baru. Dia pun start dari sana. Saya ada signboard apa semua. Dan jalan masuk lah. Ni pernah ni pun tak ada lagi ni. Dangau ni tak ada lagi. Saya ada lampu apa semua ni. Dulu tak ada lagi. Lah ni dah ada dah. Dan kalau siapa yang pandai ambil gambar tadi kan, nampak bukit belakang tu, bukit cabang. Dia ada 2 bukit, lepas tu ada lubang di tengah. So siapa yang pandai ambil gambar memang lawa lah ni. Selalunya orang main ambil gambar time sunset dah, waktu petang. Ni dah suasana petang. Dan kalau kaki-kaki yang OOTD ni memang habis meter orang kata. Tu siap ada boat lagi kat situ. Lepas tu belakang sana ada bukit. Sorry dia punya suara aku ni tak berapa nak ni ingat, sebab tak berapa nak sihat. Semua. So kalau nak ambil boat, aku pun kuasa naik dekat sini aku ni. Ada boat ni. Tapi tu lah harga dia 1,200 baht. Harga dia tinggi sangat. Tak mampu lah nak bayar. Kalau aku main banyak orang boleh lah, boleh share-share kan. Seorang sikit. Tapi ni aku main seorang. Harga 1,200 baht ni tak mampu lah, tak lebih lah. So boleh bawa hampa main tengok dekat ni lah. Titi kayu ni dengan kita naik tengok gua tadi. Ada gua. Suasana dia best. Layan. Tidak, aku niat lah juga nak bawa hampa pergi tengok dekat pulau tu yang ada ayak tawak tu. Tapi harga dia mahal sangat, tak mampu. Dia pun buat baru semua ni. Dulu kayu dia tak tebal macam ni, kayu biasa ni. Dia kena bagi orang pandai ambil gambar ni baru cantik. Wow, lawa. Ni ambil dengan boat ni kan. Lepas tu bukit di sana tu, nampak bukit cabang. Memang cantik lah. Berdiri atas jambatan ni pula kan, titi ni kan. Ni memang cantik. Memang lawa. Okey, jom kita pergi tengok gua pula kat belakang ni. So sini lengkap lah, bilik ayak pun ada kat belakang tu. Dan ni tempat duduk, kat sini pun boleh duduk. Lepas tu dia pun ada buat tu, dia punya pondok tu, dia pun ada buat dah. Dulu tak ada ni. Masa aku main awal-awal hari tu memang tak ada.
Titi ni pun tak ada lagi ni. Hak kayu ni baru buat. Tapi hak ni ada dah. Ni naik sampai atas lah. Nak naik kat sini pun boleh, ni kat bawah ni pun boleh. Ada tangga naik. Nak naik kat sini boleh. Hampa tengok ni batu ni. Dia jadi macam kain lipat-lipat-lipat susun lipat-lipat-lipat. Tak tahu dalam kamera nampak ke tak tahu. Dia jadi macam kain orang lipat, lepas tu letak-letak susun sampai ke atas. Okey, jom pergi tengok dalam gua. Masih sama macam dulu ataupun dah berubah dah. Tadi ada sepasang Mak Saleh, depa main ambil gambar dekat titi tu. Lepas tu hilang pergi mana tak tahu. Masuk dalam gua kot. So gua dia taklah besar. Gua kecil ya. Tapi ada lubang cahaya kot ni. Ada lubang cahaya. Ada patung Buddha, patung Sami yang dah meninggal lah. Dan ada kipas, ada lampu. Tapi tak tahu on kat mana. Aku pun. Sini boleh on kot. Okay. Ni dah. Buka dah lampu. Selalunya kalau belah Thailand ni, kalau dalam gua memang macam ni lah. Memang dia orang akan buat macam ni. So gua ni sunyi lah. So pintu gua dia besar tu lah. Ada cahaya masuk. Kot ni pun ada cahaya masuk. Tapi taklah terang sangat kot ni. Mungkin lubang dia kecil lah kot. So macam ni lah suasana dalam gua. Tapi gua ni dia tak berangin lah. Gua yang tertutup lah. Dia ada satu pintu, ada dua pintu lah. Satu ni pintu masuk kat depan ni. Yang kedua ni lubang cahaya tu. Tapi tak bawa kelawak. Okey kan, aku nak duduk lepak tak kat sini. Sekejap lagi kita turun pergi dekat hak. Dan malam ni tak tahu lagi aku nak pergi tidur kat mana. Nak pacak kemah ataupun nak buka bilik, nak check in. Tak tahu lagi, tak pasti lagi. Tunggu malam dulu lah baru fikir. Dan ni ada 2-3 tempat lagi mungkin aku akan pergi. Dekat Kanom, dekat tepi pantai tu. Dan sekejap lagi kalau sempat aku akan singgah di satu taman negara dekat dengan dia punya jalan viral tu. Jalan Kanom Sichon. Dia ada satu taman negara. Kalau dan aku akan pergi ambil stamp dekat situ. Kalau tak dan, esok pagi aku akan pergi. Dan kita habis lah 5 taman negara dekat Nakhon Si Thammarat ni. Misi kita untuk trip kali ni. Jom, lepas ni aku nak gerak ke Hat Kho Khao, 23 km dari sini. Dia punya pantai dekat Kanom. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I've packed my bags and now I'm gone. Somewhere between the sun and the deep blue sea. That's where you find me. Tender red, flat out on a beach bed. Okay geng, dah sampai dah di pantai Kho Khao. Tapi tak sesuai lah untuk main ayak sebab angin kuat sangat dan ayak pun tak berapa nak jam ni. Tapi dekat sini dia ada makan lah. Ada restoran, ada kafe. So boleh lah main lepak, minum kopi sambil layan view laut ni, view pantai. So suasana kat sini memang best. Petang-petang ada orang duk main ni lah, jalan-jalan tepi pantai ni. Okay, aku nak duduk lepak sat dekat sini, ambil view sikit. Sekejap lagi baru nak fikir nak pergi tidur di mana untuk malam ni. Okay, rasanya cari campsite kot dekat-dekat ni. Dan esok ni baru nak pergi cop Taman Negara dekat dengan jalan viral tu, Jalan Kanom Sichon. Okey, jom. Aku nak pergi cari campsite yang dekat-dekat dengan sini. Tak tahu ada ke tak. Cari dulu. Campsite tentu dah tutup dah. Dah ada dah. Jadi nak kena cari campsite lain. Dah kosong dah campsite situ. Tak pokok dah. Tutup. Nak
cari campsite lain pula. Okey, jom. 1.1 kilometer. Campsite yang kedua. Tadi yang pertama tutup dah, tak buka dah. Bankrupt ni dah. Ni campsite yang kedua pula. Aku cuba dulu cari campsite. Gambar tak ada campsite lah. Cari tapi kat lain lagu mana. Ni resort banyak. Apa nama, pool villa pun banyak kot ni. Tapi tu harga memang dahsyat semua harga. Tapi tak apa, kita cari campsite dulu noh. Bagi ada campsite dulu. Bagi ada tempat tidur, ada campsite, ada tempat nak pecah kemah untuk malam ni. Lagi 200 meter sampai. Okey geng, dapat dah tapak perkemahan untuk aku malam ni. So aku tidur di apa nama? Leia Camping dekat Kanom, tepi pantai ni. Ni depan ni pantai. Ni. Ni dah. Leia Camping. So satu malam 154 dan boleh pacak kemah di mana-mana lah tepi pantai ni. Nak pacak depan ni pun tak apa, ataupun pacak kat atas tu pun tak apa. So aku pilih pacak kat atas tu lah. Dia tak ni sangat dengan angin kuat. Takut sekali dia bawa sekali dengan kemah apa semua, loop terus malam kan. So aku pacak di atas tanah lah. Tuh. Di situ. Dan motor boleh bawa masuk. Ada lampu, ada bilik ayak, ada plug point. Saya kita tarik plug point. Saya nak pergi bayak, lepas tu pasang kemah, bawa motor masuk. Dan saya lagi pergi makan nasi. Lapang tak makan apa, makan dari tadi tu dekat Route 41 tengah hari tadi. Tak makan apa lagi sampai keluar. Lapang lah, okey. Jom. Pacak kemah tu. Dapat dah tempat tidur malam ni. Okey kan, settle pacak kemah untuk malam ni. So setup simple-simple je lah. Dan tapak perkemahan aku booking lah malam ni, tak ada siapa, aku seorang lah. So dah settle untuk perjalanan hari ni. Dan kita jumpa esok lah. Esok kita sambung balik trip dan kita pergi ambil stamp Taman Negara. Okay, tak ada apa dah. Dapat dah tempat tidur untuk malam ni. Okay, good night, bye bye. Bye bye.